Mesti ramai yang tak tahu lagi kan, Utan King ada jual peralatan untuk korang nak memasak, nak bawa pergi camping, nak bawa pergi hiking pun boleh, sebab kita punya barang ialah portable dan jimat ruang dan sangat ringan. Untuk video kali ni Ali nak tunjuk dekat korang dengan peralatan memasak daripada Utan King. Korang tengok ni, ada pelbagai jenis barangan dekat bahagian depan Alia. Tada! So kita ada macam-macam tak. Kalau korang cari stove, korang cari pan, korang cari portable, sudu dan juga garpu pun kita ada juga tau. So jimat ruang dan sangat ringan. Nak simpan dalam poket pun boleh, nak bawa pergi travel pun boleh. Tak cukup dengan tu, kita juga ada pan yang non-stick. Comel kan, siap ada bentuk love dan bulat-bulat lagi. Abang kalau di semasa camping tu nak buat pancake ataupun nak buat makanan yang kreatif-kreatif, nak bagi anak makan, sesuai lah beli dengan kita punya pan ni. Waktu camping tiba-tiba teringin pula nak buat bakar-bakar, boleh sahaja guna dengan kita punya pan grill ni abang. Untuk kita punya pan grill ni, dia ada dua jenis saiz tau. So korang boleh pilih saiz mana yang korang nak guna. Dan kita juga ada set untuk kita punya teko dan juga dia punya pot. So kalau korang pagi-pagi bangun daripada kemah, teringin nak minum teh panas ataupun kopi, bolehlah bantu dalam kita punya teapot ni. Lepas tu abang, kalau abang asyik-asyik tertinggal sudu, tertinggal senduk, nak cedok kuah, nak cedok makanan, nak kepit makanan susah, jangan risau. Kita juga ada kita punya set utensil. Dalam satu set ni ada pelbagai jenis. Kita chopping board, kita ada pisau, gunting dan macam-macam lagi. Nak memasak tapi malaslah bawa gas besar-besar, bawa dapur besar-besar, apa susah, belilah dengan kita punya portable mini stove ni. Yang kecil pun ada juga tau, untuk korang nak bawa pergi hiking. So kalau korang berminat salah satu dengan item kat depan Alia ni, jangan lupa guide dekat bag pun dekat bawah sekarang tau. Kalau nak dapat harga murah, jangan lupa masuklah kita. Bye bye.